Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, dulu, kini dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berkumpul di video saya di channel YouTube saya kali ini. Terima kasih banyak kerana support saya, selalu support saya, share, komen, like dan subscribe. Dan pada yang belum, sila berbuat demikian dan tekan butang notification untuk mendapatkan perkara-perkara yang baik yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran, pedoman dan boleh kongsi pada yang lain. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada saya sendiri. Tidak lupa dan untuk pertama kalinya saya ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menjalani ibadah ketika berpuasa. Selamat menjalani ibadah pada bulan Ramadan. Tak kiralah berpuasa, solat sunat, solat wajib, membaca Al-Quran, bersedekah, membuat amal jariah, membuat amal-amal soleh dan sebagainya. Semoga amalan kita dirahmati, diberkati dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada yang baru nak berpuasa, pada yang baru memeluk agama Islam dan baru nak berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa. Tak kiralah kita berpuasa setengah hari ke berapa jam ke, khasnya pada umur 7-8 tahun, janji kita berusaha untuk berpuasa. Jangan kita takut pada umur 7, 8, 9 tahun, takut untuk kita berbuka dan sebagainya. Berbuka awal di waktu yang belum lagi waktunya, iaitu sebelum azan maghrib. Sebab anda kecil lagi. Bila kecil, tidak disunatkan, tidak diwajibkan untuk kita berpuasa. Janji kita berusaha. Jikalau kita berusaha semasa kecil, insya-Allah kita akan terbiasa bila kita dah besar. Bila, maafkan saya, bila kita kecil tetapi kita tak biasa dengan puasa, bila lama-lama dah besar, kita tak boleh nak biasakan diri sebab kecil kita tak amalkan, kita tak praktis dari awal. Dan sekarang ni pun musim hujan, semoga Allah menurunkan hujan rahmat kepada kita dan dijauhkan kita daripada hujan yang membawa musibah, hujan yang membawa keburukan kepada kita. Biar kita semua mendoakan perkara-perkara yang baik saja, insya-Allah Allah memudahkan dan turunkan perkara yang baik-baik, insya-Allah. Okey, untuk video kali ini saya ada benda yang dijanjikan terlebih dahulu. Maaf kerana saya tunda, iaitu apabila kita membuat satu perkara, tak kira lah kita belajar ataupun tak kira kita belajar ataupun kita bekerja dan membuat apa saja, kita mesti nak membuat sesuatu yang kita rasa kita lagi baik daripada orang lain. Contoh, kita belajar nak dapatkan A. Saya nak pastikan saya ni lebih baik pada orang itu, saya lebih baik pada orang lain. Bila kita bekerja, saya nak lebih baik pada orang lain. Saya nak bos lagi pandang saya daripada orang lain. Saya nak bos lebih menghargai saya pada orang lain. Saya nak cikgu saya lebih menghargai saya sebagai seorang pelajar yang cemerlang, yang dapat A, kerja bagus, selalu buat kerja, selalu hantar buku, lebih baik pada orang lain. Tetapi pada hakikatnya, kita tak boleh nak menafikan bahawa bila kita nak bertanding, ada juga kita nak memburukkan orang lain, kita nak menjatuhkan orang lain. Itu adalah dikategorikan sebagai pertandingan yang tidak sihat. Kita semuanya perkara yang baik, perkara yang sihat. Tak ada yang perkara yang tak nak baik dan perkara yang tak nak sihat. Jadi
bila kita membuat sesuatu pertandingan ataupun kita nak bertanding, kita nak meningkatkan kualiti kita, kuantiti kita, pastikan pada masa yang sama tak ada perkara negatif, tak ada perkara yang tak baik dalam niat kita, dalam segala perbuatan kita. Kita buat ini kerana Allah, kita buat baik kerana Allah, kita belajar kerana Allah. Bukan kita belajar semata-mata kerana orang lain, kita buat baik semata-mata kerana orang lain. Dan kita nak pastikan orang itu yang sentiasa dipandang tinggi akan seterusnya nanti dipandang rendah, dan aku pula dipandang tinggi. Tak nak macam tu. Biar kita semua sama-sama buat baik, kita semua sama-sama dipandang tinggi, kita semua sama-sama masuk ke dalam syurga. Tak kisahlah sesama syarikat, sesama kelas, sesama pelajar, sesama subjek, sesama bidang sekalipun, kita nak buat kerana Allah, kita nak buat kerana sihat, untuk sihat, untuk kebaikan diri dan juga kebaikan negara, bangsa, agama. Bukan untuk kepentingan diri semata-mata. Memang untuk kepentingan diri itu ada, tetapi biarlah dengan niat yang baik dan dengan cara yang baik lah, bukan cara yang tak baik. Sampaikan kita dipandang tinggi tapi orang lain dipandang rendah disebabkan sifat kita, bukan disebabkan orang itu sendiri, tetapi disebabkan kita yang menyebabkan orang itu menjadi sebegitu. Jadi untuk pedoman bersama, untuk pengajaran bersama, nak buat baik berpada-pada, nak buat sesuatu, kita kena lihat orang lain juga. Nak buat sesuatu, biarlah ada impak yang positif kepada orang lain, bukan impak negatif kepada orang lain. Sebab kita sama-sama nak masuk syurga, kita sama-sama nak dihitung terhisap, kita semua nak dapatkan ganjaran pahala, nak diredai, diberkati, dirahmati, diampuni dan dimaafkan segala kesalahan kita. Jadi apa yang kita buat, pastikan buat sebaik mungkin, sehabis mungkin, sebanyak yang mungkin, yang boleh, asalkan niat itu kerana Allah, niat itu niat yang baik. Kerana setiap perbuatan bergantung kepada niat. Walaupun kita mati syahid orang kata masuk syurga tanpa hisab, tetapi apabila niat kita lari, niat kita lain, maka kita tak akan boleh masuk syurga juga, sebab niat kita lari. Tetapi akhirnya pada yang masuk neraka akan masuk syurga kalau dia beragama Islam. Dia masuk neraka hanyalah untuk membersihkan segala dosa-dosa, kerana orang yang masuk syurga adalah orang yang tanpa dosa, tak ada dosa langsung. Dan orang yang dah dibersihkan diri, diampuni, dirahmati dan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Sama-sama kita muhasabah diri dan menjadi yang terbaik, dan cuba yang terbaik agar semuanya baik-baik berlaku, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.